Dia ada 30 jenis bahan ingredient dalam kuah. Resepi dibawa daripada Padang Kota Lama, Penang. Dekat Google, dia punya rating 4.7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya mau makan pesembur? Boleh. Boleh. Itu apa? Cucur udang? Cucur udang. Boleh. Cucur udang 2. Kemudian itu kentang boleh? Kentang. Okay, ini apa ini? Cucur sayur. Cucur sayur. Boleh. Mau satu. Ini apa? Ikan kipe. Boleh. Tahu. Tahu boleh. Itu sebelah apa? Fish cake. Boleh satu. Ini mau satu. Okey, boleh. Ini mau satu. Ketam boleh satu. Oh, ini banyak sedap. Ini sebelah boleh? Okey, ini mau satu. Sosis satu. Cheese. Telur mau satu. Oh, telur makan baru sedap kan? Ini boleh. Ini boleh satu. Cheese. Itu apa? Ketam. Carrot ball. Boleh. Fish ball. Okey, cukup. Ini hari-hari habis. Ya, hari-hari sudah habis. Hari-hari habis Yes. Oh, ini kuah dia. Dia masak satu periuk besar kat belakang tu. Masya Allah. Dia punya color cantik ini kuah. Ya. Oh, mantap. Bau sedap. Tolong dia datang ke kedai dia orang ni bersih. Oh, tengok skill dia orang. Cucur udang. Cucur udang. Nampak crispy. Tahu. Bila kedai bersih macam ni, kita pun selera nak makan. Kentang. Ubi kentang. Fish ball. Smart. Cheese. Telur. Telur. Ni, cucur. Sayur. Cucur sayur. Cucur udang. Mantap. Penuh pinggan ni. Untuk big Ya. You from? Bangladesh. Bangladesh. Muslim Ya, Muslim. Masya Allah. Oh, best. Ya Allah, penuh. Sengkong. Oh, timun. Oh, mantap. Ya Allah. Tak sabar nak makan. Oh, merah kuah dia. Oh. Okey, mantap. Dan kita punya. Alright. Sini mi goreng ada? Ada. Saya mau mi goreng satu. Mi goreng sotong Padang Kota, meh. Ya. Boleh Kita berada di Bangi Square. Apa yang best kat sini, saya jumpa Haji OS Ibrahim, rojak pesembur Penang original Padang Kota Lama. Antara best dekat sini adalah kuah dia. Dalam kuah ni dia ada 30 jenis bahan ingredient dalam kuah. Tengok color pun memang Penang style meh. Padang Kota Lama style meh. Jadi macam mana rasa dia, kita nak cuba. Jadi kat sini dia ada set tau. Kau nak order set yang serendah RM9 pun ada sampai RM46, dan ini saya order semua. Sebab saya datang hari ni ramai, saya bawa isteri dengan anak-anak, saya order semua sekali. Sebab saya tengok kuah dia. Kuah dia memang menggoda dan sungguh menyelerakan. Dan kat Bangi Square ni saya nak bagi sedikit info. Ni food court terbesar dekat Malaysia tau. Dia boleh muat sampai 4,000 kapasiti. Sangat ramai. Dan dekat sini ada juga kedai gunting rambut dan Belo Barbershop. Saya kalau makan pesembur ni, saya akan rasa dia punya kuah dulu. Kalau kuah dia jadi, semua jenis-jenis fish ball, cucur udang ni dia akan jadi. Kita cuba kuah dulu. Bismillah. Oh, pertama sekali rasa dia berlemak. Sekejap. Yang kedua, tak puas hati betul lah rasa kuah dia ni. Bismillah. Berlemak, manis, pedas kat ujung. Sini tempat dia besar, jadi kalau bising tu minta maaf lah. Pasal dia orang pasang radio kuat kat sini. Ini telur bersama dengan cucur udang. Bismillah. Oi, barang jadi. Ini tahu dan juga cucur udang. Bismillah. Kita nak ambil yang sekali dengan sengkuang dan juga timun. Bismillah. Bismillah. Ubi kentang dan juga ini yang gudung-gudung tu macam sosis tu. Mari isi ketam dalam dia. Bismillah. Tapi kalau korang pergi Penang, korang cari Haji OS Ibrahim ni, semua dia memang ramai. Okey, makan lagi. Layan pula. Kuah dia lain macam. Merah menyala. Bismillah.
Yang satu saya masuk kat dalam tadi. Kedai dia bersih betul. Dan ini resepi turun-temurun. Makan lagi ubi kentang, tauhu, kemudian susu udang. Bismillah. Okey, makan lagi. Korang layan nak tengok saya makan. Bismillah. Banyak tengok. Tapi saya favourite kentang dan tauhu. Lagi best campur dengan telur macam ni. Bismillah. Okey, kita ada order juga mi goreng. Kita tengah masak mi goreng, kita nak tunggu mi goreng ni. Bismillah. Sedikit masam, lemak, manis, semua komplit rasa kuah dia. Sopan yang terakhir, mi susu udang, sengkuang. Bismillah. Ini mi goreng mamak special. Resepi dibawa daripada Padang Kota Lama, Penang. Dan yang paling best korang tengok ni, dekat Google, dia punya rating 4.7. Jadi kalau kita tengok komen-komen tu, semua kata Pesembur paling sedap pernah rasa. Servis laju dan lain-lain yang sangat baik. Cuma harga mahal sikit tapi berbaloi-baloi sangat. 4.7. Cawangan dia dah ada dekat Bangi Square. Jadi kita cuba, ni rupa dia. Kalau korang pergi Penang, rata-rata dia punya mi goreng Pesembur macam ni lah colour dia. Jadi korang jangan takut, makan je. Cuba, rasa dulu. Setengah orang dia takut dekat colour tu kan. Kita cuba. Bismillah. Dia rasa autentik mamak yang telah dimodernkan sikit. Okey, bismillah. Dia tak pedas. Tapi dia punya rasa autentik mamak tu dapat. Bismillah. Saya nak kena perah limau sikit. Setengah orang kata mi goreng mamak ni, kenapa dia letak limau? Supaya kita perah limau tu. Bila kita perah, baru dia akan naik rasa masam-masam tu. Sebab kadang-kadang perahan limau tu dia akan mengubah rasa perah dengan sebelum perah, rasa dia beza. Bismillah. Betul. Orang perah, baru rasa dia naik. Bismillah. Jadi, kalau orang makan kau kena perah tau. Perah limau tu. Sopan yang terakhir. Bismillah. Jadi korang datang Bangi Square, kedai yang mula-mula Haji OS Ibrahim. Nanti saya letak location kat sini. Barang jadi, barang baik. Saya rasa kalau korang datang sini, insya-Allah tidak mengecewakan. Korang boleh baca review di Google. Ramai yang puji sedap dan berbaloi. Okey, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.